Kak, asyik-asyik kita dengar pasal hak wanita je dekat mahkamah syariah ni. Macam mana dengan hak lelaki? Adakah lelaki ni tidak ada hak yang boleh dituntut dalam mahkamah syariah? Sebenarnya lelaki ada satu hak yang sebenarnya menepis ataupun mencantas semua hak-hak wanita yang lain, iaitu nusyus. Nusyus adalah satu quorum yang mana seorang suami boleh memfailkan sekiranya berlaku ketidakpatuhan seorang isteri kepada seorang suami daripada segi hukum syarak ataupun undang-undang lah, yang mana quorum tersebut dia akan menggugurkan atau mengurangkan merit daripada mana-mana tuntutan-tuntutan yang dituntut oleh seorang isteri selepas perceraian berlaku. Macam tu. Dan walau bagaimanapun tidaklah semudah tu untuk menjatuhkan untuk mensabitkan nusyus. Walau bagaimanapun sekiranya mahkamah berpendapat bahawa seorang isteri itu adalah wajar disabitkan nusyus, jadi itulah merit terbesar bagi seorang lelaki lah. Okey, nusyus ni sebenarnya adalah satu quorum yang menafikan hak ataupun menafikan nafkah seorang isteri sepanjang tempoh perkahwinan diorang lah. Sepanjang tempoh perkahwinan pihak-pihak. Dan elemen yang mencukupi adalah sekiranya berlaku secara jelasnya seorang isteri keluar dengan seorang lelaki lain yang bukan mahram, ataupun apa-apa saja yang melanggar kepada perintah suami yang mana tidak berlanggar dengan syariat Islam lah.